Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita namakan program ini Debat Perdana mengenai Perpaduan. Program ini disiarkan secara langsung ke seluruh negara dari Auditorium Perdana RTM. Selain saudara penonton yang mengikuti siaran ini melalui TV1, program ini juga diikuti oleh para hadirin di auditorium ini. Debat Perdana Perpaduan dianjurkan oleh Kementerian Penerangan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi dan Menteri yang bertanggungjawab di Jabatan Perdana Menteri mengenai Perpaduan dan Integrasi Nasional. Untuk selama beberapa minggu ini, mulai minggu ini, setiap Ahad, debat Perdana Perpaduan akan dapat saudara ikuti secara langsung dari auditorium perdana ini. Mengapa perpaduan dipilih sebagai temanya? Kita tahu makna konsep seperti perpaduan, integrasi kaum dan hubungan antara kaum dalam negara seperti Malaysia. Ini negara unik yang rakyatnya terdiri dari pelbagai kaum. Mereka bukan saja dibezakan oleh ras, agama, kebudayaan dan adat resam, tetapi ada kalanya oleh tempat kediaman, proses sosialisasi dan asas pendidikan. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan ke-47. Maka itu di tengah bara dan semangat kemerdekaan ini eloklah kita menjengah isu perpaduan ini secara tuntas, terbuka, jujur dan hendaknya tanpa prasangka. Ini isu kompleks yang tentunya sensitif. Bak kata pepatah Melayu, ibarat menarik rambut dari dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Itulah agaknya semangat sebenar debat ini. Tetapi bagi kami, ini juga isu yang melampaui atau transcends apapun motif, kepentingan dan orientasi politik. Maka itu kita akan mengundang tokoh-tokoh yang mewakili pelbagai kelompok dan kepentingan termasuk dari parti-parti politik. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, untuk membincangkan isu mengenai perpaduan tunggak kesejahteraan negara, RTM telah mengundang 4 orang tokoh terbilang bersama-sama saya di studio pada hari ini, bersama-sama saya di auditorium ini, yaitu di sebelah kiri saya yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan di sebelah beliau ialah Saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik atau DAP, dan di sebelah beliau ialah Tuan Haji Nasaruddin Mat Isa, Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia (PAS), dan Dr. Denison Jayasuriya, Pengarah Eksekutif Yayasan Strategik Sosial NIC. Bagi saya RTM, lebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana hadiran tuan-tuan semua dalam mulakan perbincangan ini dengan menanyakan beberapa soalan kepada Datuk Nazri secara peribadi. Apakah Datuk berasa puas hati dengan kedudukan perpaduan di negara kita hari ini? Setakat ni puas, tetapi banyak lagi yang perlu dilakukan. Baik, menggunakan skala 1 hingga 10, Saudara Lim, bagaimana Saudara Lim melihat kedudukan perpaduan dalam negara kita? Saya rasa sekadar 5 markah saja. Baik, apakah pada pendapat Tuan Haji Nasaruddin, isu mengenai perpaduan ini harus dibincangkan secara terbuka seperti ini? Secara terbuka dan ruangnya lebih banyak daripada sekadar hanya kita mengadakan program sebegini. Kita buka kepada semua lapisan masyarakat untuk berbincang dan mewakili semua bidang. Dr. Denison, apakah konsep perpaduan itu tidak lebih sekadar simbol atau lambang dalam konteks kita? Di konteks kami, pandangan saya adalah Malaysia adalah satu negara berbilang kaum. Di sini boleh dikatakan bila kita banding dengan negara-negara lain yang berbilang kaum, kita sudah jadi satu model. So saya akan berbeza dengan Saudara Lim. Prinsip indikator saya akan lebih dari 5. Baik, Datuk Nazri, kita mulakan dengan mengatakan bahawa ada masalahnya dari segi perpaduan ini. Apa sebenarnya masalah sebenarnya? Memang ada masalah. Sebab pertamanya kita kena ingat, iaitu negara kita ni negara majmuk. Ya. Masing-masing mempunyai yang paling serius sekali agama yang berbeza. Ya. Kemudian bahasa berbeza. Ya. Budaya dan cara hidup. Ya. Jadi sebab itu bukan satu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Tapi saya rasa kita boleh mencapai satu bangsa Malaysia. Kalau sekiranya kita semua mengambil pendekatan sederhana, Ya.
dan kita kena pilih iaitu bukan asimilasi, sebenarnya integrasi, di mana setiap kumpulan etnik itu naklah dibenarkan untuk mereka berkembang, tapi di bawah kerangka satu bangsa Malaysia. Ya. Dan untuk mewujud ini tentulah kita perlu menggunakan satu bahasa sebagai penyatuan, iaitu bahasa Malaysia lah. Ya. Jadi saya kira inilah yang harus kita fikirkan. Baik, Saudara Lim hanya membunyikan skala 5 saja. Ya, saya rasa dari segi kepaduan kaum banyak perlu dilakukan. Kerana saya rasa masalah ni ialah kita melihat setiap masalah dari sudut perkauman. Dan sekiranya kita hendak mengeratkan hubungan kaum, kita harus melakukan dasar-dasar macam program-program yang dilaksanakan. Contohnya, kita selalu sebut tentang demi bangsa, agama dan negara. Nah, perlu dipertanyakan, bila kita sebut tentang bangsa, bangsa itu apa? Dan saya rasa kalau ia hanya tertakluk kepada sesuatu kaum, itu menunjukkan bahawa perlu ada satu program yang menyeluruh untuk membolehkan setiap rakyat Malaysia merasai mereka adalah sebahagian daripada bangsa Malaysia. Tentulah kita lebih baik daripada negara-negara lain. Kalau tidak, saya rasa bukan markah 5. Saya rasa kita sudah terletak di bawah keadaan perang saudara. Baik, tetapi pada hakikatnya kita harus menerima bahawa ini adalah sebahagian dari apa yang kita istilahkan sebagai masyarakat majmuk, kepelbagaian dan sebagainya, yang memungkinkan bahawa Malaysia menjadi unik dan istimewa. Tuan Haji Nasaruddin, apa pandangan Tuan Haji tentang konsep masyarakat majmuk itu sendiri? Masyarakat majmuk ni memang bagi saya ciptaan Tuhan. Diciptakan manusia ni berbagai-bagai jenis, berbagai bangsa, berbagai agama. Maknanya kalau dia nakkan manusia ni jadi satu, sudah tentu diciptakan demikian. Tapi tidak diciptakan manusia ni berbagai-bagai, macam saya sebutkan tadi, bangsa, agama, keturunan, bahasa. Kalau saya rujuk kepada peruntukan Al-Quran, disebut di situ diciptakan berbagai-bagai ini dita'arafu, supaya mereka itu berkenalan. Yakni memahami antara satu sama lain, menyanjung, ada apresiasi. Dan bagi saya sekali lagi lah contoh model Malaysia ini bagi saya mungkin yang terbaik. Bahasa yang berbeza, bangsa yang berbeza, agama yang berbeza. Tapi Alhamdulillah sejak kemerdekaan sehingga hari ini model itu telah berjaya kita pertontonkan kepada dunia, bahawa ia boleh duduk dalam suasana yang aman, yang sejahtera, walaupun mungkin suasana tertentu akan terganggu sedikit kerana pelbagai tadi. Jadi majmuk ni benda yang dicipta oleh Tuhan. Jadi apa masalah sebenarnya, Dr. Dennison? Boleh dikatakan ada isu-isu dan cabaran sebab bila kita banding dengan masa dulu, sebab sejarah dan bagaimana perintah British, period of colonialism, cara divide and rule, kita sebagai berbagai kaum diasingkan di kawasan kampung, ataupun di kawasan bandar, ataupun di kawasan ladang. Tetapi dalam tempoh 30-40 tahun selepas merdeka, kita lihati ada perubahan. Tapi dalam perubahan ini dan kita lihati ada impact urbanisasi dan sebagainya. Di situasi urbanisasi ini masih lagi wujud kelompok-kelompok. Walaupun kita di kawasan bandar, walaupun kita